Kita ingat tak kalau kuasa Munuk ni 2 tahun yang telah lepas mari dah. Ada kejadian kodam bunga api meletup dah. Buat rumah kuasa dekat-dekat ni sokoh, selen gotoh, hancur. Sini ni salah satu bari-bari dalam rumah dia ni habis. Kita ingat dia lah kita mari duk tengok suasana lah. Biar 2 tahun lepas mari. Tetapi hari ni dah klik jadi molek seperti dia dah. Comelnya. Beh. Waalaikumsalam. Boleh buat video dah? Nak tengok kata perubahan dia lah ke mana. Hari tu hari baju. Hari baru ni di Indonesia. Batu boleh daripada orang Indonesia. Yalah dah. Lo ni baru berlaku. Berlaku. Ya sud Pagi tu pun bakal baru berlaku. Awak ni kerja ya tak? Ya cilang. Awak dengan modal hak habis hari diri dulu. Sebab nak duduk dah. Duduk. Saya bela berapa tahun dulu? 2 tahun 3 bulan. Pas masa belum baru-baru ni pergi duduk mana? Duduk golok, sewa golok. 3 rumah. Dan 3 adik. Tapi ya dah hak sewa tu. Sewa tu jauh sebuah ya. Oh jadi rumah buah sewa diri. Tu sewa diri. Jadi alhamdulillah dah kita tengok suasana comel. Leh. Dulu habis ni dah bom ni dah. Oh ni habis. Tidur aku 3 je dah. Bom tu ya rang at toban buk langkah jadi tumขึ้นไปข้างบนdah. Lepas tu mari puff. Kita lari puff lah dah. Dia kena sikit-sikit lah ada lah. Abah kena slining daun kita kena sini belajar pagi di hospital lah gitu. Anda tu rumah abang ni abang remula belakang. Ya sini ya bawah tu ya berapa? Laku ya sud kalau 6 tu main bola ya sud lah. Macam lah ruak mula. Jadi kali tapuk mula belakang. Lu dan cak sun mula-mula. Oh kita ingat bawah ni dulu ya jadi bawah pak cok kereta gini dah. Dak ada aman ni kira. Dua lapis depan ya. Belakang lapis. Tembung 2-3 kali pun habis furniture. Oh ni pakai kau tu lalu dah dah. Dah di atas belakang bawah bak main-main. Pak cok kereta gapo gitu gini dah. Di sini ni hak tepat katil merah ni. Lah. Ya, assalamualaikum. Oh ni abah ni. Kena gak gitu dah. Gai bawah. Oh, cuba dah. Ya. Oh, Kita ngulang. Cepat ni payah dah ni. sini dah weh. Sini dah. Oh, jadi abang renovate jadi nampak bekal ni supaya nak jadi ความทรงจำ dah. ความทรงจำนี่คือห้องเตียงแดงที่เขาลงโซเชียลบางคนก็ลงทางที่ดีบางคนก็ฟิตเนาะเยอะแยะนะก็เราก็จะรู้ว่าsejarahคือบ้านเตียงแดงคือหลังนี้แหละ Yo fitnah ni ya ada orang royak kata gini ada baru ni lah. บ้านสีเทา tak molek. Kamu kata gini ni tak molek lah. Tengok luar biasa je. Dalam rumah kok kata raja duduk kata kita. Ya. Hak ni salah satu dengan usaha abang dah cari ye dah. Nak boleh beli gini ni bukan tamada juga kena usaha kerja dah. Oh jadi hak ni kata ni dah. Kata nilai mek ni lah tahu belaka. Oh. Ni ada lagi kita cari kena kabung ni Pak ada. Cari ni, baru cocok puf atas ni. Tu be, tengok abang dia ni jadi sipe. Ya wak juga walaupun kata bawah ni benar wak long-long gitu abang dah. Ya. Tapi nak we kata ada juga kata sini asal-asal bilik. Lepas tu kata lagu ning, lemek lagu ning. Pamai lagu ni be. Tapi piye kena bau ni tak punah ah. Ada orang mula. Ha ni sah tak punah ni. Oh. Ha ni sah tak punah gini. Bermakna hak ni kain mula ni. Kain mula. Cuma wak we jadi super live pun dia. Masya-Allah luar biasa. ครั้งหนึ่งเคยมีเตียงแดงอะไรเหตุการณ์พลุระเบิด Ya. 297 ปี 2066 Jadi lalu ni wak saja kat abang duduk bawah ni. Untuk we sai kuegu ko mari-mari tidur. Ya, be masya-Allah be dah. Saya nak tunjuk tempat salah satu luar biasa. Orang pakat dok yak reno, kita ada rumah besar pun jangan lupa tempat buat amal ibadat dah. Rumah ni salah satu ada be. Dengar dulu rumah. Tak ada kok ni. Sini tempat buat amal ibadat. Jadi kata tak ada duk capur be dah. Tak ada duk mari. Pian nak buat amal ibadat masuk mai dalam ni luar biasa. Buat itu kalau ada rezeki boleh buat rumah. Kalau tempat tu luas jangan lupa be dah. Kalau tempat sepik tu tak ada gapo. Jangan tinggal mai. Sini pakai relax siu-siu tengok banyak kat bawah ada meja. Tarotak gini be dah. Oh jadi abang duk kali ngemal. Ketiga wadik. Ni dengar rumah putih ni. Ketiga wadik ada wak kabel belah tu. Kita belah. Tu hak ada pagar hak rumah Syamil kat Bukan ni. ni naik kat ni tadi kita tahu. Oh, mana tu hak belah lek tu rumah orang lain dah. Oh, bawah ni pakai dapur gini lalu be dah. Ya, oi comel. Oh.
Ya. Tanam kayu bukan tip kayu kena air bor kan. Oh jadi berminat sama cak pun kayu. Naik umah bila ni beh? Nanti naik umah kayu Oh dak naik umah lagi ni. Lagi tapi bayar jak dah dah. Hayu kita mari kita belakon tu haruah. Tak se kalau aliyah mari tak se gula kari tak se belakon. Haruah mari belakon. Niat kata orang mari tu tolong kita. Kang nang demo tolong kita nak top 10 demo nak. Ya alhamdulillah. Pak ambil amai je. Macam super belasah ni beh. Ni beh tempat MS Maya dia. Aduh luar biasa. Jadi bawah pun ada bilik air kapal juga beh dah. Kalau kek mari juga makan bawah lah. Ya, jadi tak nak ganggu atas dah dah. Oh, sini view meh super kafe tak kafe beh dah. Abek diri ni beh. Umah. Susah juga beh dah duk masa sewa tak supang aduk mah diri dah. Kita nak mari sebab sewa golok tu bulan 7,500 kita seorang. Abek 4,000 pula. Adik 3,000. Mun ko bat dalam ดือนapa lagi air lagi kata. Hak tu hak duit diri dah. Diri bayar 4,000 ke air. Mula-mula nak naik tengok dah. Salah satu yo ya ada kata yo ni minat bek sama cak pong kayu dek. Dia buat view air pacu, ada pokok-pokok kayu. Apabila mari nak naik tangga tingkat 2 ni, rasa sejuk hati beh dah. Klip ni supaya kita main review Maya. Tak apa beh dah. Tak apa. Oh, naik mari gini ada tempat duduk lalu dah beh. Dulu sini ni ya 2 lapis dah ni. Selapis ya. Selapis ada. Lapis yang hak sikit wak adik ya naik. Kemudian dem sasar tu selapis ya. Ni dah. Jadi nampak view orang lalu gi mari lah. Oh lu beh. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita boleh tengok video ni, kita boleh masuk dalam morning berjaya super dengan abang dia dah. Nak berjaya nak boleh beli barang hak kita nampak comel-comel ni kena usaha, bukan duduk senang-senang jelah dak. Lu masya-Allah luar biasa sungguh. Ben ni mari hak baru ni ada dah ke apa beli? Baru ni. Hak kena rambut baru ni. Kita bagi ni duit mula pula. Taruh hak ni. Yang ada bekas kena dia ni. Oh ni ben. Hak mula. Jadi kalau kecek mudah-mudah mari renovate mula build in mula pula. Asal ni hak mari asal kena rambut baru ni. Jadi dalam ni bagi-bagi perhiasan aja Kita ben. taruh belakang. Taruh belakang. Ya boleh. Ni. Lu comel. Jadi mana ni ada ni? Bukan atau beli tamu dok beda. Ada buat juga. Rambut juga ni. Oh, tapi abe build in ni dah hak tepi ni dah. Cuma ambil ia tak tengah. Jadi nampak lebih rural lagi. Oh. Tiga kali setelah 2 3. Oh, sini build in kat dah. Hak ni hak Tang ban. Tang ban ni. Oh. Biar jar dia ni hak ada hak rambut baru ni kita simpan belakang. Hak ni hak raket be. Okey. Hak raket tekak 2 dah. Kat 2 lah ke belakang. Kat 2 tu bakal duduk kiyu asai hak เจ้าของบ้านนะdah baje ke air boh tu kita letih dah. 4 kali kena letih dah. Akik ngakik bagi. Atau asal dah kali hak naik dah. Tahun lepas kata bo cuang banjir kok akik bagi. Akik bagi. Bo surut banjir buat turun. Tak ada akik kena air boh dia habis. Nak beli hak gini bakal mai sak belakang ni sebab dia tunam Ya. Tapi agak atau dengan hak abe buat lapis 2 ni rasa air tak sapa dah dah. Apa dah masa. Meh be. Ni kakak ni lah kita habis ni. Sini? Ya ni son dia belakang. Ada dapur ada. Tuming ni dah. Ya rakyat dia lah. Pasti ni tak ada lagi pintu. Salah lagi sini. Oh ni nak buat pintu. Jadi bermakna kata hak belah ni hak Sontu hak abang kita. pas misalnya you nak naik pakai naik pintu tu. Belakang. Oh naik kat belakang. Ya pintu belakang. Ya ha. Ni sini Bayar comel. dulu belakang ni. Bayar dulu belakang ni. Cuma build in mari ni dah. Mari ha. Ni hak baru ni. Tapi kipas angin pun orang yang dulu. Oh. Dalam rumah abang ni beg style tu beg tong-tong. Abang minat tong-tong ah? Nak tahu tong-tong. Minat tong-tong sikit rasa. Tu beg style saya mah belakang dah kita tengok. Putih mah Mah abang tak boleh nak main sungsi-sungha ni. Oh, kata bila-bila abang duk relax sini pun kalau orang panggil tak bunyi pun boleh tengok lah kamera dah. Legok ni ada. Lah, dah apa yang lebih kita tu beg tu lelon ni ya lelipong boleh kelih dah. Sini tempat makan ni be. Pak makan ni kasih lagi apa lah. Comel bebe, bebe. Ni pak mai pasal lagi pula. Oh ni salah satu ni. Lama remo yak comel-comel tak seho, tak ada tempat buat ambil ibadat. Ada, je ada juga. Ni. Tengok be. Oh. Kita kena ambil be comel. Sini bilik ada? Di belakang bilik ayam bilik adik. Sute 2 butir, 3 butir sini. Pak butir bilik kong itu. Oh ni bilik sebagai. Bilik kita tu bilik kita tidur. Jadi boleh mosing gini lalu dah pada. Tu bilik kita tu. Oh ni bilik abang ni kira atau rapat dengan tembok lalu dah. Minta izin mereh. Tak apa.คือทุกห้องมันนอนจะเป็นอย่างนี้หมดเลย Ni. ทุกห้องนอน Beb ni lalu dah beb. Ya. Comel.
Masa ada mimpi juga ni nak buat lagu ni. Alhamdulillah. Ya, dah. Ni nak ayat atau bukan kata kita nak mari tunjuk bagi ruru dalam rumah habis dia dak. Cuma habis dia ni salah satu dia ingat kepada kita rasa munduk ada kodam mengapi meletup dah. Buat buat orang lekapun ni hak orang kena tu jadi duduk dalam keadaan susah dah. Apabila semua orang mari ikutlah mari kuasa mana we bantu we tak kira we ke sading ko we magi jadi sebagai orang hak duduk tengah dalam keadaan susah ni ucap terima kasih dah. Terima kasih. Cik Rayu kata ada satu hari lagi kita nak buat haruah. Nak terima kasih kepada sahabat kita hok mari tolong kita hari kita kena bunga api hari tu. Nak terima kasih ada satu hari nak buat. Hari ni kita duduk dulu sebab nak lari ke rumah sewa di tolak. Be, ya apa ni be hak mah be ni? Tak nak nayuk dah. Boleh tak wi sebab kita mi Pekan tu wi 3 juta 2. Sekali belakang pun kayu pun apa dah. Bang bawa lama-lama tu tak botol tang dengan tatai kecek apa boleh. Boleh ya wi 4 juta 3. Oh, ya permen siap dah tu dah. ความเสียหายtuอยู่ที่4 ล้าน4ล้าน5ล้าน Ya. Biaya wi 4 juta 5. Alhamdulillah dah syukur dah. Jadi kalau abe wak ni lebih ke? Lebih lagi. Abe pemtem dengan duit diri lah dah. Banyak lagi lebih. Tapi nak ya tak abe dia ni habis kita tengok rumah dia cepat pada orang lain tu sebab dia buat dengan duit diri dulu. Hak boleh kerjaan ni boleh 4 belah boleh 9 tipas dah. So buat wisuda. Sebab orang-orang tu kita tengok kata kena lama. Ya sebab duit hak kerjaan ya tu ya agak kata lewat sikit dah. Pak orang-orang ya tak ada duit hak sipel dah, tak ada duit sontua. Terpaksa kena tunggu. Hak tu lah kita duk tengok. Mobil yak tu kena morning agak kata cepat belah. Kau ni boleh kau ni. Kau ni. Oh, kita tengok belakang be. Boleh musing. Kata kalau ada masalah dalam rumah tak boleh tubik. Pintu depan tubik pintu belakang. Pintu besar, pintu belakang besar. Baik, kata hak ni masuk tekad 2. Ha. Oh, kata hak ni untuk kakak be. Kat kasut ni kat kita. Oh, becek lalu doh. Dia tunggu ni pak ya. Dek, ni hak rumah kakak be ni. Oh, masuk mari kok tu. Kat ruang ni. Ruang di dapur, ruang bawah tu. Bermakna kata jadi suatu juga hak yo dah kalau kita tengok. Oh, hak ben ni kalau malah nak turun kat depan, turun kat belakang lalu dah. Oh, comel. Sejak. Nah, saat ni tu. Dah tepat hak bilik abe yo. Pagi-pagi abe siu-siu ni dah. Oh, duk main pun kayu teh gitu lah. Boleh tidur. Tengok ah. Dah orang minat pun kayu. Wah biasa sungguh. Oh, jadi pagi yak kiling kok ni. Ya. Mari kita tengok tepat cat suan beyo ni. Tekak 3. Oh, situ nak tunduk sikit dah. Oh, Masya Allah. Jadi ada pokok-pokok kayu sama cak seneh hati dah. Teteh duk sini ingat angin gu. Ya betul teduh dah. Pen ni pokok kayu aja beyo tok ni. 100 sekeleng wak dakfa ni untuk nak tok pokok-pokok kayu dah. Mari dekat saya mari duk. Nang ciu-ciu dah. Ciu lah. Nampak ni be. Nak ya atau kuasa tu dah kodang dah. Tuh. Lebih kurang siapa dak 50 mik. 100 mik. 100 mik dah. Oh, sini tahu tu mahali. Ya. Ni belakang ni nak kerja ewak ni. Ya. Jadi di hari ni alhamdulillah belakalah penduduk kampung Munduk. Rumah baru belaka dah walaupun kata song tu tak jadi super kala. Yalah. Tetapi jadi ada tempat duduk hak asal be dah. Sebab kita hidup rumah sewa ni tak super view dengan mai hidup tempat asal-asal hak kita ya lah be. Ya. Kau nak comel belakang dah. Ya. Nikmat tu he. Ya. Nikmat tu he. Dah. Pergi molek belakang dah. Ya. Dalam keadaan dia uji kita dengan bala gitu, dia ada pula benda baik dah masa depan. Seperti hari ni. Dalam 2 tahun lepas nak yak penduduk kampung Munduk tak kira kena dengan air banjir. Lepas air banjir bunga api meletup hak besar-besar dah. Jadi orang teringatlah dah. Tapi mari di hari ni kita tengok boleh bangun rumah belakang comel lah. Mudah-mudahan lepas badan ni awak-awak kita hidup kok jauh pun pakat berdoa lah dah supaya penduduk kampung Munduk ni jumpa dengan benda molek-molek dah. Ya, baik kita terima kasih banyak-banyak dah. Boleh mari tengok rumah habis. Mudah-mudahan sikit dah kita ambil berjaya daripada video dah. Tu. Ni salah satu contoh be dah. Kerja usaha tahu duit be dah. Boleh buat nak buat apa-apa je lah be. Okey be pakai gitu be dah. Assalamualaikum.